Hai, Assalamualaikum. Saya Aisyah daripada Saina Event Space. Okay, so hari ni saya berada dekat Saina Event Space untuk majlis perkahwinan Syahira and Fakrul. So kita boleh share sikit hari ni apa yang kita sediakan, dan bagi bakal pengantin yang dapatkan package di Saina Event Space boleh dapat sama macam mana pengantin hari ni. Oh ya, majlis hari ni kita buat untuk 2,000 pax. So hari ni, sekarang ni saya berada dekat bahagian pintu masuk utama Saina Event Space. Kita ada beberapa laluan. Ini adalah laluan utama dan di sana ada satu lagi laluan alternatif lain. Okay. Ni kat sini jambatan ni. And then kita ada lagi satu pintu di sebelah sana juga, pun boleh jadikan laluan alternatif. Okay, macam sekarang kita macam you guys tengok sekarang, kita tengah buat persiapan untuk majlis persandingan. So pagi tadi Alhamdulillah dah berjalan dengan lancar majlis pernikahan. Di sini kita sediakan kanopi, kelengkapan kerusi meja, catering, pramusaji dan menu yang memang best untuk semua yang ambil full package di Saina Event Space. Hari ni untuk 2,000 pax kita provide 8 kanopi. Cuma untuk kali ni punya konsep, pengantin request untuk buat outdoor punya konsep di mana pelamin kita di bawah kanopi. Dan ada main entrance and walkway sikit, and meja beradab dan potong kek pun di bawah kanopi juga. So jom kita tour sikit. Okay, untuk hari ni konsep dia lain sikit sebab pengantin request tak nak duduk sendiri untuk makan beradab. Dia nak makan sekali dengan family belah lelaki. So kita set upkan 2 meja panjang sekali dengan hiasan, decoration. Oh ya, saya lupa nak share. Hari ni konsep decoration ialah ala-ala klasik vintage, permintaan daripada pengantin. So itu adalah salah satu orang kata speciality lah yang kita sediakan dekat Saina Event Space. Pengantin boleh request nak konsep and idea deco yang macam mana. So kita akan come out and buatkan macam mana yang diminta. Okay, so ini antara setup untuk outdoor yang memang orang kata high demand. Memang ramai pengantin yang buat dekat sini suka konsep yang macam ni. Ada main entrance and then ada walkway. Dan kita akan standardizekan lah sama dengan decoration di pelamin. Okay, so macam saya cakap tadi, ini adalah konsep pada klasik. And combination colour ni semua kita buat as per requested by pengantin. Okay. So bolehlah ada shoot OOTD dekat sini. Okay. So untuk kali ni kita buat konsep ala-ala klasik ni semua. So kita ada main konsep-konsep rotan apa semua ni lah, dan combination colour.